Assalamualaikum. Saya bernama Nur Kaisara binti Muhammad Azizi dan rakan saya Nur Damiana binti Abadur Rahman. Kami akan membentangkan produk inovasi yang bertajuk semburan penyah bau najis kucing. Pengenalan. Masalah utama yang sering dihadapi oleh kebanyakan pemilik kucing di rumah adalah bau najis kucing yang sangat kuat dan tidak menyenangkan. Sementara itu, bahan kimia yang terdapat dalam penyah bau komersial pula boleh mendatangkan bahaya kepada haiwan peliharaan dan juga pemilik haiwan. Oleh itu, inovasi ini diperkenalkan dengan menghasilkan semburan penyah bau semula jadi yang diambil daripada kulit limau dan serai wangi. Produk ini bukan sahaja selamat digunakan berhampiran haiwan, malah ia juga mesra alam sekitar. Pernyataan masalah. Bau najis kucing yang sangat tidak menyenangkan bagi pemilik kucing serta tetamu. Kedua, bahan kimia dalam produk penyah bau komersial boleh memudaratkan haiwan peliharaan dan alam sekitar. Akhir sekali, terdapat kekurangan alternatif semula jadi yang berkesan, selamat dan tidak mencemarkan alam sekitar. Objektif inovasi. Menghasilkan semburan penyah bau semula jadi berasaskan bahan tempatan, mengurangkan bau tidak menyenangkan daripada najis kucing, menyediakan alternatif yang mesra alam dan selamat untuk haiwan peliharaan. Abstrak. Kajian ini membangunkan semburan penyah bau semula jadi daripada ekstrak kulit limau dan serai wangi untuk menghilangkan bau najis kucing tanpa bahan kimia yang berbahaya. Kulit limau yang kaya limonena bertindak sebagai penyah bau dan antibakteria, manakala serai wangi yang mengandungi citronellal dan geraniol sebagai pewangi serta penghalau serangga. Selepas pengekstrakan menggunakan etanol dan pencampuran dengan air suling, ujian ini dapat menunjukkan semburan ini berkesan untuk mengurangkan bau secara ketara serta meninggalkan haruman yang menyenangkan. Inovasi ini mesra alam dan meningkatkan keselesaan kepada pengguna dan memanfaatkan sisa pertanian. Bahan dan alatan yang kami gunakan dalam produk ini ialah kulit limau, serai wangi, air suling, etanol 70% dan botol semburan. Metodologi. Pertama, potong kulit limau nipis dan serai wangi kecil-kecilan. Yang kedua, campur hasil potongan kulit limau nipis dan serai wangi dalam bekas. Ketiga, ekstrak bahan aktif daripada kulit limau dan serai wangi menggunakan etanol. Keempat, balut bekas dengan kain untuk mengelakkan produk dari terkena tindak balas cahaya dan letakkan di tempat yang gelap pada suhu bilik. Biarkan selama 3 hari. Yang kelima, tapis hasil campuran tersebut ke dalam bikar dan sedikit air suling untuk mengurangkan kepekatan. Keenam, simpan hasil ekstrak campuran limau nipis dan serai wangi dalam botol semburan gelap untuk elak tindak balas cahaya. Dan yang ketujuh, uji pada kawasan berbau seperti kotak pasir kucing. Hasil dan cara penggunaan. Meow Mist dapat mengurangkan dan menghilangkan bau najis kucing serta bau yang tidak menyenangkan yang lain. Kedua, tiada bahan kimia berbahaya dan mesra alam. Cara penggunaannya, sembur dengan kuantiti yang banyak pada kawasan yang berbau. Produk ini juga sesuai digunakan di kawasan berbau dan tidak memudaratkan manusia maupun haiwan peliharaan. Hasil dan kelebihan inovasi. Bau najis kucing berkurang dalam masa 5 minit. Bau yang segar dan semula jadi iaitu citrus dan serai wangi. Ketiga, selamat untuk kucing dan manusia. Keempat, tiada bahan kimia yang berbahaya. Akhir sekali, mesra alam dan menjimatkan kos. Ini ialah contoh testimoni. Kesimpulannya, inovasi ini telah berjaya menunjukkan bahawa bahan semula jadi seperti kulit limau dan serai wangi berkesan dalam mengurangkan bau najis kucing. Ketahanan bau produk ini mampu bertahan selama 30 minit hingga 1 jam bergantung kepada kadar semburan. Jangka hayat produk ini adalah selama 6 bulan dan produk ini juga telah pun dikomersialkan melalui platform dalam talian seperti TikTok Shop dan Shopee. Ini ialah contoh rujukan produk kami. Sekian dari kami. Terima kasih.